Abuk pun tak ada. Sebab tu aku cakap apa? Kerajaan Madanon ni, dia tak ada benda nak buat sebenarnya. Sebenarnya dia tak buat apa untuk rakyat dia. Dia cerita je, investor sana masuk, investor sini masuk. Saya call pemimpin negara sana, call pemimpin negara sini. Abuk pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Tuan-tuan, sahabat, kita ni tak kisahlah kulit kita hitam ke putih ke. Tak ada orang nak minta lahir kulit hitam, semua nak putih kan. Tetapi bila ada yang dilahirkan hitam, putih, tinggi, rendah, rambut ikal, rambut lurus, rambut keriting, itu bukan urusan kita lah. Itu urusan yang menciptakan kita. Tetapi kalau hati dah hitam, cahaya depan mata pun tak nampak. Macam musibat lahanat ni lah. Baru lepas dengar tadi kan, musibat lahanat ni. Dia ni bercakap, sekadar bercakap je. Dia ni seolah-olah buta tau, buta mata hati. Dia tak nampak apa yang berlaku sekarang di dalam kerajaan perpaduan di Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia cuba melapaskan apa yang dia nak lafaz, ucapan dia, sekadar ucapan mendata, biar rakyat terima bulat-bulat. Sedangkan rakyat tahu, rakyat merasai bagaimana banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Madani pada hari ini. Dia tak cerita pula bagaimana setiap kali 3 tahun lebih rasanya, setiap kali perayaan kita tak timbul isu pun berkaitan barang tak cukup, barang mahal. Tak ada. Rakyat tak merungut. Saya tengok pasar raya penuh. Mana-mana tempat penuh. Pasar raya Jekyll tu pun penuh. Sampai hilang anak. Bukan anak tu yang hilang. Anak tu terpisah dengan mak bapak. Bukan mak bapak yang buat report. Bukan mak bapak yang minta buat pengumuman anak dia hilang. Anak dia cari mak bapak. Tak apalah. Jekyll. Saya tak sebutlah Jekyll mana kan. 1 jam lebih pekerja Jekyll tu jaga budak tu. Baru sampai mak bapak punya shopping. Padahal pengumuman tu pakai speaker tu. Tak tahu dah terlajak kedai mana. Nak beritahu dekat si bebal ni, nak beritahu dekat si musibat lahanat ni, kau bukalah mata sikit. Macam mana Kerajaan Madani pada hari ini, Kerajaan Perpaduan hari ini, mengeluarkan rakyat Malaysia yang dikategorikan sebagai miskin tegak di seluruh Malaysia, termasuk di negeri pembangkang. Keluarkan mereka terus daripada golongan miskin tegak. Alhamdulillah. Dengan bantuan berterusan, mereka termasuk kepada jadi golongan yang miskin ataupun golongan B40. Bukan miskin tegak. Kena beza. Miskin tegak ni, kalau orang miskin ni mungkin makan sehari 2-3 kali. 2 kali. Tapi miskin tegak ni mungkin makan 2 hari sekali. Itu miskin tegak. Dia memang tak ada pendapatan langsung. Tidak ada sumber langsung. Memang tiap-tiap bulan, habis bulan, memang dia habis bulan ke awal bulan ke pertengahan bulan, memang tak ada sumber langsung. Tetapi dengan bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiap-tiap bulan mungkin dia akan dapat 200, 300 ataupun 400 ataupun 500 mengikut kategori-kategori dia. Jadi dia terkeluarlah daripada miskin tegak. Tiap-tiap bulan ada sumber untuk dia beli barang-barang makanan. Ini si hati hitam ni, musibat lahanat ni, dia tak nampak. Yang dia nampak, aku tak tahu sebenarnya dia nak tengok apa. Sebenarnya dia nak menafikan apa. Cuma sekadar kata-kata biar rakyat tu percaya ucapan dia. Soal pelaburan, memang terbukti pelaburan memang masuk banyak, beratus bilion. Negeri Sembilan saja 19.1 bilion. Belum cerita negeri lain. Negeri Sembilan saja pelaburan yang dah diluluskan 19.1 bilion. Tak pernah sejak merdeka Negeri Sembilan mendapatkan pelaburan yang begitu besar. Tapi kali ini Negeri Sembilan mencatat sejarah di bawah kepimpinan Datuk Seri Utama Aminuddin bin Harun, mencatatkan sejarah sejak merdeka. Inilah kali pertama Negeri Sembilan mencatatkan pelaburan yang begitu tinggi. Belum cerita negeri lain. Dia ni buta. Buta mata hati tau. Hati dah hitam, memang buta lah, gelap lah. Tak nampak.
Kulit gelap tak ada masalah, bukan urusan kita. Kan? Bukan urusan kita. Itu urusan yang menciptakan kita. Kita tak ada urusan dengan orang kulit gelap ni. Kita tak ada urusan dengan orang kulit putih ni. Kita tak ada urusan langsung dengan orang tu cantik ke tak cantik ke, bukan urusan kita. Tetapi kalau hati dah hitam macam ni lah. Jadi sahabat, ni musibat lahanat ni. Dia bercakap mengikut skrip apa yang diarahkan oleh bos dia. Saka 101 tu. Kan? Clear, jelas. Cukuplah, kan? Benda-benda macam ni dia boleh jadikan satu cerita, satu ucapan supaya rakyat percaya. Saya nak terangkan kepada rakyat Malaysia, golongan atas pagar, pastikan jangan tertipu dengan puak-puak pembohong ni, puak-puak yang mereka cerita ni, yang mana hati dah hitam. Kau buat baik apa sekalipun, kau buatlah sebaik-baik apapun terhadap dia. Kalau dia dah benci dengan kau, kebaikan kau dia tak nampak. Yang dia nampak kebencian semata-mata. Sebab itu aku cakap hati dia hitam.